Kereta di BKL dan peniaga belon yang panas malam berlaku pergelutan di jalan tar. Alhamdulillah, video pertama memang aku kritik di BKL kau-kau dan aku mohon Menteri Wilayah keluar kenyataan ataupun di BKL, dan Alhamdulillah di BKL pun dah keluar kenyataan tadi. Dan aku pun dah tahu keadaan yang sebenar. Macam mana di BKL boleh bertindak sebegitu rupa? Cerita dia sebenarnya di BKL dah minta semua peniaga-peniaga yang tak ada lesen dekat jalan tu, semualah peniaga belon ke apakah, minta pindah ke tempat lain sebab jalan terlalu sesak dan jam. Jadi pihak berkuasa ni jalankan tugas untuk melancarkan trafik tu. Minta semua pindah. Peniaga-peniaga lain semua dengar cakap. Tapi seorang peniaga belon ni dah bagi tahu 2 kali dia buat tak tahu. Kali ketiga bila bagi tahu, jadilah pergelutan dan sampai melibatkan sentuhan fizikal. Kau ada tengoklah satu video penguat kuasa di bawah dan peniaga belon di atas penguat kuasa tu. Dan penguat kuasa lain di BKL lain tolong tariklah apa nama peniaga belon tu. Itu cerita yang sebenar. Jadi tak salahlah aku kata video yang pertama mungkin ada unsur sabotaj dari pihak kartel yang kecewa, yang tak dapat makan duit haram ni. Jadi sebab tu aku kata kepada yang berhormat Menteri Wilayah, PDRM di BKL, mohon buat siasatan penuh, tangkap peniaga belon tu, buat siasatan adakah ada unsur sabotaj ataupun tak.